Bahagian pertama, 9 pengguna kuasa air dalam dunia Boboiboy. Nombor 1, Boboiboy Air. Sebagai pengguna 7 elemen, salah satu kuasa Boboiboy untuk tahap pertama adalah air. Dan sepanjang siri Boboiboy, kita sudah lihat bermacam-macam perubahan tubuh badan dan pakaian yang berlaku ke atas si Boboiboy air yang selalu bersikap tenang dan rileks ini. Nombor 2, Coral. Coral merupakan salah seorang daripada trio Old Town White Coffee yang terdiri daripada 3 orang ahli berkuasa elemental. Coral mempunyai tongkat kuasa yang membolehkannya untuk mengawal air dan antara tekniknya adalah pembentukan sfera air yang besar dan perisai air untuk pertahanan. Nombor 3, Boboibot Air. Si robot kecil ciptaan Adudu yang memperoleh kuasa elemental milik Boboiboy. Antara transformasi elemental yang dibuatnya adalah sebagai Boboibot Air. Tetapi yang kelakarnya, dia meniru bentuk badan Boboiboy Air versi gemuk boyot yang pemalas dan clumsy. Nombor 4, Gajah Air. Robot gajah air dalam siri Mekamato ini membuat kemunculan dengan screen time yang sangat singkat di permulaan salah satu episod musim 3. Gajah air boleh menyedut air sebanyak-banyaknya ke dalam belalainya, kemudian melepaskannya sebagai tembakan air yang kuat ke arah pihak lawannya. Nombor 5, Apayapi. Apayapi adalah robot berupa kereta bomba. Maka sudah tentulah dia mempunyai kebolehan untuk melepaskan air. Pada lengan robot ini terdapat muncung hos yang boleh menembak keluar air untuk memadamkan kebakaran. Akan tetapi rupa-rupanya dia jugalah punca api tersebut. Nombor 6, Mekamato. Ayah Boboiboy yang menggunakan kuasa power sfera Mekabot ini pernah bercantum dan memekaniskan pili bomba untuk mencapai mod bomba. Dengan transformasi ini, Mekamato dapat menggunakan air untuk mengalahkan robot Apayapi yang suka bermain api. Mekamato juga pernah memekanize pistol air untuk menjadi Mecha Bubble Catcher yang boleh menembak keluar buih perangkap. Nombor 7, Cloudiva. Cloudiva adalah salah satu watak dalam siri Mekamato dan merupakan robot pengubah cuaca. Antara salah satu kebolehannya adalah menurunkan hujan. Air hujan yang diturunkannya boleh dibuat dalam skala besar sehingga mengakibatkan banjir besar. Nombor 8, Robot Babylon. Robot pesalah penjara angkasa ini boleh menembak keluar buih daripada atas kepalanya. Akan tetapi, buih ini lain sedikit, bukan membasahkan, sebaliknya mengakibatkan letupan yang berbahaya. Nombor 9, Washi Moshi. Lagi robot pesalah penjara angkasa. Yang ini pula adalah robot mesin basuh yang menggunakan air dalam badannya untuk membersihkan segala benda yang disedutnya. Barang-barang basah tersebut kemudian boleh dilontar keluar dan mengenai pihak lawan. Itulah tadi 9 pengguna kuasa air. Sekarang kita beralih ke bahagian kedua, 9 pengguna kuasa ais dalam dunia Boboiboy. Nombor 1, semestinya adalah Boboiboy Ais sendiri dengan kuasa tahap kedua yang boleh memanipulasi ais sesuka hatinya untuk membuat pelbagai jenis serangan pembekuan dan teknik seperti meluncur. Malah, dia boleh menghasilkan bermacam jenis senjata dan peralatan seperti meriam, busur panah dan perisai, semuanya daripada ais. Ini termasuk juga segala fusion Boboiboy ais seperti Frostfire dan Glacier yang masih mengekalkan ciri-ciri ais. Malah, golem ais yang dihasilkannya juga boleh bertindak sendirian dan menggunakan kuasa pembekuan, sama seperti tuannya. Dalam arc Baraju, Boboiboy hampir mencapai tahap ketiga, Blizzard, dengan warna rambut putih dan kebolehan memanipulasi ais dengan lebih dahsyat lagi.
Nombor 2 adalah sang penguasa asal elemen ais iaitu Masma Wise yang telah pun mencapai tahap ketiga iaitu kuasa Blizzard. Masma Wise pada asalnya memperolehi kuasanya daripada sebuah power sfera. Senjata yang digunakannya adalah sebilah cokmar separa ais yang besar dan berat. Nombor 3 adalah Retaka, penguasa kedua dengan kebolehan untuk memanipulasi ais. Dia mendapat kebolehan ini setelah mengalahkan Masma Wise dan menyedut kuasa tersebut untuk dirinya. Sayangnya kita tak pernah lihat rupa Retaka Blizzard kerana dia tidak berjaya merampas kembali kuasa ini daripada Bobo Boy dalam movie kedua. Nombor 4 adalah robot Sejuku. Robot berupa peti ais ini muncul dalam siri Mikamato. Dia berupaya menghembuskan hawa dingin yang kencang untuk membeku sesebuah kawasan. Robot yang tidak suka akan cuaca panas ini juga boleh mempertahankan dirinya dengan menggunakan ais pacak dari tanah serta dengan membina iglu yang sangat tebal. Nombor 5 adalah kaum ais batu, seperti Rokiah dan juga abangnya. Makhluk alien berbentuk batu dan ais beku ini merupakan penduduk tetap di planet Baraju yang hidup dengan harmoni di samping kaum batu api. Kalau sebelum ini kita pernah lihat kebolehan Rokta-Roka yang panas membara, semestinya kaum ais batu juga tak kurang hebatnya dengan kebolehan pembekuan dingin mereka. Nombor 6 adalah robot Masma Wise. Robot ini dicipta oleh Pak Pato sebagai boneka tiruan yang mempunyai kuasa ais sama seperti Masma Wise yang asal. Semua ini dapat dilakukan dengan menggunakan kuasa power sfera keyboard milik Pak Pato. Nombor 7 adalah puak salju yang menghuni planet Baraju. Secara asasnya, mereka ini tidak mempunyai kuasa manipulasi ais. Akan tetapi, mereka semua bertemakan ais dan salji dan sudah beradaptasi dengan iklim sejuk dingin. Malah, mereka menggunakan senjata ais dalam pertempuran-pertempuran mereka. Contohnya, penembak-penembak ais yang dijual kepada mereka oleh Pak Pato. Tuan Gardu pun menggunakan senjata ais yang diwarisi daripada Mawais, sang penguasa elemen lama. Nombor 8, Robot Abam. Robot pemburu power sfera ini menggunakan pelbagai jenis busur panah dan salah satu antaranya adalah panah pembeku. Maka, robot Abam ini boleh dikategorikan sebagai pengguna kuasa ais juga. Nombor 9, Pak Pato. Si penjual senjata yang licik di planet Baraju ini bukan sahaja menjual senjata kepada puak bara dan salju, malah turut menggunakan teknologi tersebut untuk dirinya juga. Robot besar ciptaannya ini boleh memuntahkan peluru meriam batu ais yang begitu besar secara bertubi-tubi.